Dekat Kajang ni ada satu kedai yang jual ikan patin steam tempoyak yang sedap tau. Dan juga pelbagai jenis masakan Melayu, style makan berhidang. Boleh kata kebanyakan yang datang makan dekat sini memang bawa keluarga lah. Kalau korang nak tahu, sebelum ni kedai ni jual western dan juga takoyaki. Cuma sekarang dia dah berwajah baru dengan menggunakan nama Setalam. So tempat ni memang sesuai lah untuk family. Ni kau tengok lah, suasana dekat sini memang best lah. Memang cantik. So bukan setakat makan je, boleh OOTD. Ini sejuk sekarang ni, dah ada aircon lah. Okey, jom kita tengok menu-menu apa je yang kita orang order dekat Setalam ni. Okey, first kita orang order dia punya menu signature. Patin steam masak tempoyak. Dia pakai ikan sungai Pahang daripada Jerantung. Memang fresh daripada sungai. Ini bukan ikan kolam ni tau. Isi ikannya pun padu dan masih lagi manis lah. Kalau ikan patin ni, bahagian perut ni paling aku minat sekali. Sebab apa tau? Sebab ni bahagian yang paling lembut sekali. Dia punya kelembutan tu jenis jahat tau. Kalau makan tu dia cair di mulut tau. Dia punya kesedapan tu lebih sedap daripada daging wagyu lah, kalau ikut tekak aku lah. Lepas tu kuah tempoyak dia ni memang sedap lah makan dengan nasi panas-panas. Dia punya kuah tu pekat likat tau. Dia punya rasa tempoyak tu berasa tau. Lepas tu rasa pedas, masam, manis dia tu cukup. Memang syahdu weh. Orang ni ada macam-macam jenis set talam dan banyak jenis lauk lah. Kalau korang datang seorang ataupun berdua, tak nak menu banyak-banyak sangat, boleh ambil menu yang ala carte ataupun yang set single. Yang macam kita orang ambil ni, set single masak lemak cili api. Portion dia tu pun boleh tahan banyak lah, boleh makan berdua. Dia punya masak lemak cili api pun macam orang Negeri Sembilan masak, sedap. Lepas tu kita orang order lagi satu set single, asam picit nama. Kalau tadi ada masakan Pahang, ada masakan Negeri Sembilan, hot ni mari pulak makan Kelantan. Boleh kata ada macam-macam jenis masakan Melayu yang best-best lah kat sini, tinggal pilih je.